Satu fitnah. Walaupun lah kau tak pernah cakap kat depan muka dia, kau kena ingat dosa tetap ada. Dan baik, hari ni kita nak ambil masa sedikit untuk kita kaji kes berkenaan dengan Wabi Said Saddiq, okay? So dalam kes Wabi Said Saddiq ni, sebelum kita mulakan, korang kena hafal dua nama saksi pendakwaan ni, iaitu PW13 Rafiq Hakim Razali dan PW11, okay, Ahmad Rezwan Muhammad Syafiq, okay? Rafiq Hakim Razali merupakan seorang signatory untuk Armada punya CIMB account. Dia sebenarnya yang telah membuat pemindahan daripada akaun Armada CIMB sebanyak 1 million ke beberapa akaun yang lain. Dia juga merupakan orang yang mengawal selia satu syarikat yang kita panggil ABB Enterprise, yang mana akaun ABB Enterprise ini telah digunakan untuk memasukkan sejumlah wang bernilai RM120,000 daripada Said Saddiq ke dalam akaun syarikat tersebut. Dan untuk Rezwan pula, dia merupakan seorang signatory juga bersama-sama